Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pagi ni? Di webinar saya jumpa lagi pada hari ini. Hari ini bercerita lebih teknikal. Sebab apa lebih teknikal? Ia adalah tentang kesakitan mental. Dia bukan apa ni? Kesihatan mental lah. Dia adalah kesakitan mental. Apa yang kesakitan mental yang kita nak cerita pagi ni adalah anxiety. Anxiety ni bukan cerita uh, yang simple-simple tak. Anxiety very complicated. Saya jumpa dengan pakar psikiatrik Hospital Al-Rostam, Dr. Rostam. Dia kata, oh anxiety ni complicated lah. Okay. Saya kata, anxiety ni senang je nak faham. Jadi pagi ni, kalau siapa-siapa yang ada soalan ke, ada apa-apa pun, boleh bertanya pagi ni. Sebab apa? Kita open to the question. Sebab apa? Keliling kita akan jumpa ramai yang ada kena dengan anxiety. Jadi, kita very specific apa itu anxiety, apa itu anxiety disorder. Supaya kita tak judge. Especially bagi orang-orang yang jaga staff. HR, manager-manager semua ni, kita kena faham betul-betul apa itu anxiety disorder. Okay. Sebelum tu, saya letakkan slide saya dulu. Apa dia kat sini? Kejap ah. Okey. Okey. Tajuk pagi ni adalah kenali anxiety dan simptom. Program CSR 3 Jun, aplikasi Zoom dan TikTok. Macam mana kita nak tengok simptom-simptom anxiety? Sebab ramai yang tak faham tentang simptom anxiety. Sebab apa? Sebab dia kata itu hanya di mental atau di otak. Bukan, dia tak jadi macam tu. Kan? Hari ini baru kita akan faham betul-betul. Dia bukan kesan pada mental saja. Dia akan kesan kepada seluruh tubuh badan kita apabila kita ada isu mental. Okey. Sebelum tu kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Rabbil Alamin. Semoga kita punya internet line semua okey dan semoga ilmu ini boleh disebar-sebarkan. Itu yang saya nak. Sebab apa? Ilmu mental illness tak ramai yang bercerita tentang mental illness. Ramai yang suka sembunyi. Aku okey. Itu yang saya dengar. Sebab apa? Di luar sana, kalau daripada kajian PhD saya, lebih kurang ada 3 juta orang yang mengalami anxiety disorder. Bukan anxiety saja, anxiety disorder. Nanti saya akan jelaskan apa beza anxiety dengan anxiety disorder. Kecelaruan kebimbangan melampau atau bimbang. Bimbang tu anxiety saja. Sebelum tu, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Kazrin Yusri bin Abdul Karim. Kan ada IR kat depan tu, orang mula pelik. Siapa pula ni?
IR tu apa? Selalu orang tanya, IR tu apa? IR tu stand for Professional Engineer. Saya professional engineer di dalam bidang mechanical. Jadi otak saya more structure lah. Macam mana proses, itu kerja saya untuk mengkaji proses. Sekarang saya mengkaji proses dalam otak kita dan saya certified counselor. Jadi saya pegang 2 board of lembaga counselor, satu lagi lembaga jurutera Malaysia. Bila register dua-dua ni, kena jagalah etik. Sebab dua-dua ni kena ada etik. Kaunselor etik dia macam ni. Contohnya, etik dia adalah akta kerahsiaan. Engineering is etik dia adalah mana bidang yang kita pakar, kita kena cerita dalam bidang tu saja. Dia tak boleh masuk dalam bidang lain. Itu dalam engineering. Jadi, ramai yang belum kenal saya lagi. Sama-samalah kita berkenalan. Tapi bukan nak cerita tentang saya hari ni. Nak cerita tentang anxiety. Apa terjadi pada anxiety? Orang-orang yang dijangkiti anxiety. Dia sebenarnya bukan dijangkiti. Nantilah kita cerita detail dia supaya kita akan nampak apa tema dalam anxiety. Okay, ini saya punya TikTok, Facebook, website. Boleh scan. Dan dalam TikTok memang selalu semalam saya buat live dengan rakan-rakan yang pernah keluar daripada depression, anxiety, PTSD. Hari yang sebelum tu pun sama, supaya kita faham. Sebab apa ramai yang denial di dalam bab emosi? Sebabnya dia rasa dia boleh handle diri dia sendiri. Dia rasa benda tu tak perlu dicakap kat orang. Tapi bagi saya memang tak perlu cakap ke orang. Tapi kena rawat. Atau kena tahu dekat mana yang aku cari bantuan. Itu paling penting. Kalau tidak, kita akan duduk dalam kesakitan. Dan kesakitan tu jangan risau. Dia takkan hilang sendiri by masa. Ramai yang rasa macam dia akan hilang sendiri melalui masa. Tak. Trauma adalah sesuatu impact daripada kecil sampai sekarang, dia tak akan dipulihkan selagi kita tak buat rawatan untuk pulihkan trauma. Ramai tak cerita sebab apa? Dia orang akan kata tak apa, lama-lama kita tak ingat. Otak tak proses macam tu. Otak proses, dia akan lekat di dalam kita punya limbic system dan itu akan menjadi satu bahaya pada diri kita. Apa-apa yang kita nampak, kita dengar, dia akan trigger sangat-sangat cepat dengan dia connect balik. Dia hubungkan dengan apa yang dalam otak kita. Kan? Okey. Buatkan pula. Okey. Jom kita berkenalan dulu sebelum kita start. Okey, bersama-sama saya. Sekarang dah berapa? Okey, 73. Sampai 100 saya minta maaf lah. Memang tak boleh masuk dah. Dan kadang saya boleh upgrade. Kalau setiap CSR lagi ramai, kan? Rakan-rakan semua yang ada sini, tuan-tuan perempuan semua yang ada sini, boleh forward kepada rakan-rakan yang lain. InsyaAllah saya akan upgrade lagi untuk CSR ni. Lagi ramai, lagi saya rasa memberi manfaat. Okey, bersama saya di Majlis Daerah Ranau. Okay, saya pernah pergi Ranau 3 tahun lepas kot. Jumpa dengan rakan-rakan yang pernah bersesi dengan saya di Ranau. Jabatan Kehakiman Syariah Kedah. Ini insyaAllah pernah jumpa saya. Ada program di bawah Inspil. Puan Armafiza. Okey, daripada IAB. Puan Azliza. Daripada Puncak Alam, Dr. Rahman. Terima kasih Dr. Rahman. Kan? Bersama saya JKM Negeri Perak. JKM, Jabatan Kebajikan. Kan? Saya amat-amat berharap dapat bekerjasama. Termasuklah Jabatan Pembangunan Wanita. Saya ada, staff saya ada call. Ada tak program-program yang kita boleh sama-sama beri kepada, pertama sekali adalah wanita. Sebab apa? Wanita adalah tulang belakang pembangunan manusia. Sebab apa? Dia membesarkan anak. Apabila anak kita tak
anak kita nampak apa yang kita buat. Ibu yang tak stabil, anak juga tak stabil. Saya tengok sangat-sangat banyak. Terutamanya yang kita kata, oh, ini golongan-golongan profesional. Saya jumpa ramai golongan profesional pun bermasalah dengan emosi. Kan? Yang mana yang bermasalah dengan emosi, kita akui, okey, aku tak ada ilmu dalam bidang ni, aku kena upgrade dalam bidang emosi supaya dia tidak menjadi generasi yang seterusnya. Dia tidak menjadi, orang kata apa, genetik. Genetik tu betul ada, tetapi sangat-sangat sedikit mempengaruhi emosi. Kan? Yang banyak adalah apa yang anak nampak, apa yang anak dengar, apa yang anak diberikan sentuhan. Itu adalah main perkara yang paling besar untuk membentuk pemikiran anak. Okay, ramai. Saya baca lah. Jabatan Perikanan, Majlis Daerah Limbang, Mahkamah Cakran Langkawi, terima kasih. KPM, Sekolah Tunas Bakti, Taipei. Makin ramai yang baru-baru pernah masuk program saya. Okey, di dalam Zoom, anda daripada mana? Okey, boleh letakkan lokasi. Tak kat situ. Kan? Supaya saya tahu ramai yang join program saya dan sebar-sebarkan ilmu ini. Ilmu ini bukannya hanya untuk kita je. Sebab apa? Dalam emosi ramai yang menanggung sengsara emosi ini. Puan Suzana daripada UPM Serdang. Saya selalu pergi UPM sebab Prof Mas buat program di UPM. Okay. Ada lagi. Daripada mana? Kita ada 80 peserta kat sini. Ramai ni. 82 dah. Seorang je daripada UPM. Yang lain tak tahu tempat di mana. Okay, di TikTok pun boleh tulis anda di mana dan tolong sharekan. UPM Puan Nur Syida. UPM ni ramai lecturer daripada kaunseling. Jabatan Perkhidmatan Veterina Putrajaya. Terima kasih Puan Zaitun. Okay. Saya percaya ramai kat sini dah pernah belajar macam mana nak uruskan stres. Kan? Tapi belajar tak bagaimana nak uruskan trigger? Hari itu Hafizul Faiz cakap, Tuan Kazin makin famous sekarang. Terima kasih Puan Sab. Sebab kita ada keluarkan buku. Buku di PBAKL. Kan? Buku tu bercerita tentang macam mana orang-orang yang ada anxiety, depression keluar dari perkara itu. Kan? Waalaikumsalam, Niza Hussein. Niza, TH, Tabung Haji. Oh, terima kasih. UPM. Weh, hari ini ramai daripada UPM. Okey, untuk tidak membuangkan masa, kita masuk tajuk kita. Terima kasih semua yang memberi respon. Okey, kalau siapa nak snap, boleh snap. Ujian ketenangan. Adakah aku tenang hari ini? Ini yang menjadi isu dia kan. Kalau tenang hari ini, esok tenang tak? Itu pun menjadi isu. Atau petang nanti tenang ke tak? Sebab apa? Yang paling mahal dalam kehidupan adalah ketenangan. Bukan happiness. Happiness ni dia akan pergi dan dia akan datang emosi macam-macam. Tapi kita dalam sedih pun kita boleh tenang. Kita dalam gembira pun boleh kita tenang. Kita dalam masalah pun kita boleh tenang. Dan peringkat yang paling tinggi adalah kita akan show diri kita kepada orang lain sangat-sangat tenang. Kan? Dalam mungkin macam ni. Kan? Kalau dalam macam ni, carilah bantuan. Sebab apa? Di dalam bidang emosi, kalau saya bagi 100 orang yang mengalami tekanan, contoh paling mudah lah yang banyak saya jumpa, masalah dengan pasangan. Ini paling ramai. Kan? Paling ramai masalah dengan pasangan. Jadi, apa dia nak buat? Kalau daripada 100, saya rasa nak 5 orang untuk cari bantuan pun sangat susah. 95, dia akan duduk tempat yang sama, dia akan buat benda yang sama dan dia tak dapat apa-apa ilmu lain kecuali dia cari sendiri ilmu, dipanggil ilmu kutip-kutip. Dia kutip sana, dia kutip sini, dia masuk dalam internet,
Dia cari buku, dia kutip, sampailah dia jadi pakar. Ini antara perkataan kepada speaker-speaker. Dia kata, ramai yang pergi kutip sana, kutip sini, kutip YouTube semua, kan? Last sekali dia jadi pakar. Jadi, kalau nak jadi pakar, belajarlah daripada pakar. Itu yang saya buat. Saya praktikkan. Saya belajar daripada pakar psikiatrik. Saya belajar daripada Profesor Mak. Saya belajar daripada pakar-pakar KKM. Sebab apa? Saya kena ada guru. Guru ni tak kisahlah formal atau tidak. Macam ni pun adalah tak formal. Tapi kita akan masuk dalam otak kita. Oh, kita akan nampak pandangan yang baru. Sebab apa saya tak bersetuju untuk banyak sangat cari ilmu kutip-kutip? Apabila ilmu kutip-kutip, kita bias untuk memilih apa yang kita nak. Dan kita akan bias. Nak masuk dalam otak atau tak, kita akan bias. Sebab apa kita bias? Sebab kita nak apa yang kita nak baca. Kita nak apa yang kita nak tahu. Tetapi kalau ada guru, dia tak ikut apa yang kita nak. Dia bagi apa yang dia tahu selama 10 tahun, 20 tahun. Senang je dia akan tunjuk jalan macam mana kita nak lalui kehidupan ni. Okey. Anda tidak kesorangan. Ini yang selalu dialami oleh ramai orang sebab dia rasa dia kesorangan. Dia menghadapi isu kehidupan dia seorang diri. Kalau dia bekerja, dia boleh cakap lagi dengan kawan-kawan. Ada satu kes ke 2-3 kes lah saya jumpa. Kan? Student, dia rasa sangat-sangat tertekan. Sebab apa? Sebab dia pergi belajar, dia balik saja, dia akan duduk kat rumah. Rumah tu tak ada orang. Rumah tu menyewa. Dia duduk seorang-seorang. Dia rasa dia dah tak boleh study. Sebab apa? Dia rasa kesorangan. Pergi kelas pun dia akan buat cara sama. Dia kata orang lain tak boleh bantu aku. Dia balik rumah, dia akan tidur. Dia akan rehat. Sebab apa? Dia rasa alone. Saya kata tak. Manusia tak boleh duduk kesorangan. Manusia adalah makhluk bersosial. Kita perlu bersosial. Apabila kita tak bersosial, otak kita akan mula jam. Itu saya tak setuju dengan ilmu kutip-kutip. 30% okeylah, pergi kutip lah. 70% cari guru. Apabila kita mula kutip, kita akan rasa alone. Sebab kita seorang, kita pergi kutip-kutip. Jangan amalkan ilmu kutip-kutip sebab dia sangat daripada segi proses pemikiran, dia adalah perkembangan yang tidak elok. Tambah lagi, ini yang paling ramai ni, saya nak cerita. Kutip apa? Kutip ayat-ayat motivasi. Inilah. Pakar dalam bidang tadabbur, Tuan Fazrul Ismail, itu antara tok guru saya juga. Dia kata, jangan banyak menggunakan ayat-ayat motivasi. Saya pun pelik lah. Bagus pun rasa, macam ni aku kena buat. Macam ni kena buat. Dia kata, elakkan ayat-ayat motivasi. Dia terangkan, ayat-ayat motivasi membuatkan kita tak move, kita tak react atau kita tak respon kepada dunia ni. Kita hanya masuk dalam otak kita dan kita rasa seronok. Sama juga dengan buku-buku healing. Dulu saya nampak bagus banyak buku healing. Buku healing tidak membantu kita. Dia hanya adalah validation. Banyak pula membebel pagi ni ya. Sebelum masuk anxiety. Dia banyak validation. Tetapi siapa yang baca dia tak bergerak. Dalam Quran sebut macam ni. Patutlah aku rasa macam ni. Tak. Dalam Islam adalah move. Cari solusi. Sebab tu saya datang dengan you are not alone. Ada solusi dalam pemikiran di dalam dunia ni untuk menyelesaikan isu pemikiran kita. Okey? Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat perkara yang baik serta melarang segala perkara yang salah, keji dan buruk, dan mereka itu adalah orang-orang yang berjaya. Surah Ali Imran ayat 104. Sebab apa saya nak sangat ayat ni saya letakkan? Sebab
Apabila emosi tidak terkawal, apa yang akan jadi? Marah. Apa akan jadi marah? Kita akan bawa orang lain menuju ke satu alam yang sangat-sangat panas. Terutamanya marah di rumah. Kan? Dekat office pun nak marah. Office dia tak boleh marah sangat sebab dia tak ada authority. Tapi kat rumah dia ada authority. Habis dia marah. Pasangan dia marah. Anak dia, ini yang sangat-sangat bahaya lah. Kan? Sebab apa? Kesakitan anxiety mainly, boleh kata more than 90% adalah datang daripada faktor marah. Kan? Apa itu anxiety? Jom. Boleh kita letakkan. Dah penuh dah dalam Zoom. Minta maaf lah siapa yang tak sempat masuk. Boleh masuk dekat saya punya apa ni? YouTube dan TikTok. Okey. Tolong bagi TikTok dalam grup dia. Apa itu anxiety? Okey, kita nak simpelkan. Apa maksud anxiety? Boleh letakkan dalam chat. Dalam ni ramai ni pakar-pakar pun, kan? Saya pun naik segan. Nanti info-info tak sama pula. Apa itu anxiety? Boleh letak dalam chat? Atau saya juga nak kena jawab? Apa maksud anxiety? Okay. Siapa yang nak letak dalam chat? Kat sini pun ada yang rakan-rakan yang pernah. Okey. Anxiety adalah kebimbangan atau kerisauan. Okay. Kerisauan melampau yang mengganggu diri. Kerisauan melampau. Okay. Anxiety. Okay. Adakah kerisauan ini tak baik untuk diri kita? Sekiranya tak baik, letak nombor 1. Sekiranya baik, letak nombor 2. Anxiety ialah rasa cemas, risau, takut atau gelisah yang kuat. Okay. Tak bagus. Okay. 2 bagus, 1 tak bagus. Anxiety tak bagus. Okay. Tak ada siapa yang kata risau itu bagus. Zai kata bagus. Ada yang kata bagus. Yang mana satu ni? Okay, kita cerita generalize dulu. Kita generalize dulu supaya otak kita akan lebih structured. Okay. Generalize dia. Ada yang kata bagus. Okay. Saya nak tanya satu soalan. Bagus tak negative thought? Pemikiran negatif. Bagus tak? Kalau bagus, letak nombor 1 juga. Tak bagus, letak nombor 2. Pemikiran negatif. Bagus ke tak? Pemikiran negatif. Bagus. Okey, pemikiran negatif bagus. Bagus dengan tak bagus. Negatif pun bagus. Tapi sebab apa ramai orang kata, saya tak nak fikir negatif? Majority. Saya tak nak fikirlah negatif, saya nak fikir positif. Okey, saya nak cerita. Sebenarnya, pemikiran kita adalah di setting negative state. Memang negative state. Sebab apa negative state? Kita diletakkan dalam status bahaya. Bila bahaya saja, terus otak akan respon. Jadi, kita nak tengok risau tu dalam tahap berapa? Tahap 0 atau tahap 10. Sepatutnya risau tu dalam tahap 5 ke 6, cantik lagi. Kalau siapa yang boleh turunkan lagi risau dia dalam 3, 4, lagi cantik kalau dia ada teknik. Jadi, yang tak bagus bukannya negative thought. Yang tak bagus adalah pemikiran yang tidak membantu atau unhelpful thought. Pemikiran yang tidak membantu ni yang tak bagus. Apa pemikiran yang tak membantu? Pemikiran yang tidak membantu adalah pemikiran yang datang berulang-ulang, rumination, atau yang paling senang lah, overthinking. Pemikiran yang datang yang berulang overthinking ni dan tak membantu, ini yang tak baik, yang buruk. Okay, kita clear. Pemikiran risau ada baik dan kalau dah terlebih, obses, dah buruk. Pemikiran positif sangat pun, kalau obses, tak baik. Dalam hadis sebut,
yang terbaik adalah sederhana. Kita duduk tengah-tengah. 5, 6 tu memang dah cantik lah, kan. Tetapi orang anxiety, dia kata, asyik fikir negatif je. Kawan lain pula kata pula, kan. Kau nak fikir negatif buat apa? Bukan nak jadi apa-apa pun. Ini yang apa kontradik ni, yang ni yang best ni, kan. Datang-datang nasihat orang. Kau tak payahlah fikir, itu bukan nak jadi lagi pun. Kau tahu tak, benda tu adalah real dalam pemikiran dia. Real. Dia bukannya sesuatu yang dia rasa saja. Rasa tu adalah memang real. Kan? Jadi, kita dah mula kena faham betul-betul apa orang-orang anxiety alami atau orang-orang anxiety rasa, supaya kita pun akan faham. Masalah dia, nasihat kita bagi tu selalunya bercanggah dengan teknikal. Contohnya lah, kan, kau tak payah fikirlah. Ini antara apa ni, nasihat-nasihat yang kita beri. Apabila orang takut, kau tak payah fikirlah. Pemikiran tak datang dengan kita ajak dia datang untuk fikir. Pemikiran datang dengan automatik. Sebab apa dia automatik? Sebab dia ada pattern yang kita buat dalam otak kita. Dia akan auto pergi kepada soalan. Siapa yang banyak soalan dalam otak dia, lagi lama lagi letih. Lagi banyak soalan dalam otak dia, lagi lama lagi letih. Dia akan buat pattern. Siapa yang buat pattern? Diri sendiri buat pattern. Okey. Ada apa-apa soalan boleh letakkan dalam apa ni, chat. Saya akan jawab insya-Allah. Okey. Anxiety. Ya, saya baca komen. Stres kerja, tekanan dari sekeliling bermula dari gastrik, GERD ke anxiety. Okey. Daripada perikanan, saya boleh katakan itu kurang tepat atau tidak benar. Yang kata gastrik pergi ke anxiety. Kan? Sebab ramai yang terperangkap dalam kenyataan ini. Saya nak betulkan. Sebab apa? Ini kajian PhD saya dan saya dah jumpa orang yang sakit perut, dia tak payah rawat sakit perut dia, gastrik dia rawat anxiety, sakit perut dia akan hilang. Atau dia rawat sakit perut, anxiety akan hilang. Tak jadi macam tu. Stres kerja? Bukan. Stres kerja hanya trigger. Tekanan sekeliling? Bukan. Itu hanya trigger saja dia menyebabkan dia anxiety. Nanti saya cerita. Saya cerita macam mana perjalanan orang yang akan kena anxiety ini. Okay. Anxiety yang kita mudah faham adalah kerisauan melampau. Dia ada bimbang, dia ada takut, bimbang, risau, cemas. Ini adalah level yang berbeza. Nampak lebih kurang sama, tetapi dia berbeza, kan? Jadi, kalau cemas, dia dah cerita tentang panic attack. Kalau dalam technical, panic disorder dalam DSM-5. Kan? Dalam DSM-5 adalah panic disorder. Jadi, pertama sekali, takut. Takut adalah benda yang kita hadapi real. Kita nampak kereta tu datang kepada kita rasa takut. Itu real. Kan? Bimbang ni adalah tahap yang masih rendah. Sebab apalah anak tak balik lagi ya? Dia dah mula bimbang. Dia rasa bimbang kan. Dia dah mula undar mandir sana ni, dia dah mula risau lagi tinggi. Lepas tu tak balik juga, dia dah mula cemas. Jadi dia berbeza-beza tahap dia. Tahap tu okey, tetapi pengulangan tu yang tak okey. Kalau kita selalu bimbangkan anak, bimbangkan pekerjaan, bimbangkan rumah tangga, bimbangkan makanan, macam-macam lah dia bimbangkan sakit perut. Dikumpul-kumpul bimbang sangat banyak ni membuatkan dia dah buat satu pattern kerisauan yang tinggi dalam diri dia. Kan?
Tambah-tambah ada pula isu stres dekat office, tambah lagi. Dia bukannya dengan satu faktor, dia adalah banyak faktor. Okey. Member pejabat bersara awal, Dr. Pakar kata dia GGA. Okey. Kalau doktor pakar dia tak panggil GGA. Dia tak boleh dia tak sebut. Kalau doktor pakar dia akan sebut anxiety disorder atau panic disorder atau MDD. Dia tak tulis GGA ni. Kalau siapa yang belum memahami, GGA adalah GERD, gastric anxiety. Itu di dalam grup-grup yang menyembang tu dia orang panggil GGA. Nak datang pejabat cemas, tak boleh bawa kereta, panic attack. Ya, dia mengalami panic disorder plus GAD, generalized anxiety disorder. Okey. Saya jumpa ramai. Saya bersesi dengan lebih pada 800 rakan-rakan. Anxiety ni adalah common, ramai, sangat ramai. Bukan takat bawa kereta. Takat bawa kereta tu masih dalam level keterukan dalam 90. Ada yang lebih teruk, sampai yang 100 ni, sampai tak boleh bangun, sampai kaki pun lembek. Ini adalah penangan-penangan daripada anxiety disorder. Anxiety disorder, dia cerita tentang kecelaruan, kebimbangan. Dia dah mula celaru dah. Dia dah tak tahu. Ini bimbang yang betul ke bimbang yang tak betul. Itu layman punya ni lah, supaya kita faham. Dan saya nak ulang, perasaan yang dialami oleh mereka adalah real. Dia bukannya macam dia buat-buat, tak. Apa yang dia rasa memang real. Dia rasa itu betul-betul terjadi pada diri dia dan dia perlu elak. Saya bagi satu contoh tentang pasangan. Kan? Siapa yang tidak risau pasangan dia curang? Anda pastikan dia akan buat. Tapi dalam otak, dia akan letakkan kepercayaan orang tu akan buat. Samalah. Tapi tak kuat macam orang-orang anxiety. Orang anxiety ni, semua perkara dia ambil pot untuk risau. Itu beza dia. Kan? Kita boleh ada partition, takut pada apa nak terjadi pada anak-anak exam, apa terjadi pada pasangan. Kita boleh partition. Orang-orang anxiety dia dah mula tak ada partition. Okay. Dan bantulah rakan-rakan yang mengalami anxiety. Saya tak masuk dalam depression lah. Mungkin sekali lagi saya akan cerita tentang depression pula. Okay, bantulah kami. Tambah-tambah, siapa yang ada anak yang mengalami anxiety. Semalam ada mentor daripada AFM tanya saya, "Tuan, anak ni umur 9 tahun dan doktor dah diagnose dia ada anxiety. Betul ke anak kecil boleh ada anxiety?" Ya, betul. Saya dah jumpa sendiri anak-anak yang anxiety. Kalau depression, dia tak selalunya umur itu. Depression selalunya dah umur 14, 15 baru depression tu nampak jelas. Anxiety ya, dia akan menggigil, dia akan rasa takut seorang-seorang, tapi dia tak nak cerita dekat ibu bapa dia. Mak bapak akan nampak, apabila saya cerita simptom-simptom ni, akan nampak something wrong dah dengan anakku. Aku perlu bantu mereka. Bukannya aku kena settle sendiri. Tak. Aku kena bantu mereka. Aku kena bantu anak aku. Aku kena bantu mak bapak aku. Ya. Sebab apa? Itu bukan bidang kita yang nak pergi nasihat. Yang saya selalu dengar, nasihat. Nasihat apa orang selalu bagi ya? Kalau orang-orang yang rasa takut ni. Cuba letakkan dalam chat. Kadang saya dah penat dah. Hai, tolonglah, pergilah belajar. Janganlah bagi nasihat macam ni. Lagi lama lagi teruk. Nasihat apa orang selalu bagi? Kepada orang yang selalu takut semua ni. Baca doa, okey lagi? Betul? Sebab kita kena realistik dalam dunia ni. Kan? Jangan takut.
Zikir. Jangan fikir banyak. Relax lah. Saya dapat juga refer kanak-kanak. Okey. Okey. Apa lagi yang selalu? Jangan takut zikir, doa, kan? Mengaji. Adakah ini cara rawatan? Contohnya lah, senang. Seorang ni datang kat kita, kan? Gigi dia sakit sampai nampak bengkak. Adakah kita bagi jawapan yang sama? Kau banyak berzikir sebab gigi kau dah nampak pipi kau pun dah bengkak. Kau banyakkan mengaji Kau kena sabar. Kan? Zikir 1000 kali. Jumpa pakar betul. Suruh mereka jumpa pakar. Kan? Pakar tak semestinya pakar psikiatrik, pakar psikologis, banyak lagi pakar-pakar yang lain dalam bidang itu. Yang dalam bidang ini, pakar psikiatrik, psikologis, dan kaunselor yang dalam bidang mental illness. Ini pakar dia. Tak payahlah kita nak suruh pergi buat benda-benda yang tak sepatutnya dia buat. Kalau nak kata bab zikir, bab doa, saya nak cakap orang yang sihat walafiat pun kena zikir. Bukan saya pangkah zikir tu. Sebab saya pangkah bagi dekat orang-orang macam ni. Sebab mereka perlukan rawatan. Bantu mereka dengan guide untuk rawatan. Ada soalan tadi, macam mana nak bantu? Kan? Panic attack dengan anxiety sama ke? Okey, soalan yang baik. Puan Nur Syahmila. Anxiety disorder adalah kira bapak dia lah. Anxiety disorder bapak dia. Anak-anak dia, antara dia adalah panic disorder. Dan GAD, General Anxiety Disorder. Itu ada anak-anak dia. Kan? Dia lebih kurang ada 13 dalam anxiety itu. Contohnya, social phobia. Itu dia bawa anxiety disorder. Itu anak-anak dia. Yang main adalah anxiety disorder. Okay, clear? Bagaimana nak bantu jika dia sering trigger pada situasi yang kita sendiri tahu? Okay. Apabila orang dalam kesakitan, anxiety, DSM-5 kata sakit, kita nak bantu macam mana? Contoh orang sakit gigi, kita nak bantu dia macam mana? Bantulah dia, pergilah klinik. Sebab aku bukannya dentist. Dalam kes anxiety, saya bukannya psikoterapis atau psikologis atau pakar psikiatrik. Jadi lead mereka kepada rawatan. Itu yang kita buat. Yang ni boleh tolong mute. Okey, terima kasih tim. Okey. Siap recommend follow pakar Palatau. Oh, Palatau banyak kat TikTok, walaupun ada pakar yang memang ilmuwan dalam TikTok. Okey, clear. Bantu mereka dengan lead kepada mencari rawatan. Sebab anxiety perlu dirawat. Dia bukan perlu motivasi. Dia bukan perlu berzikir untuk rawat anxiety. Bukan. Zikir adalah kita beribadah atau mengingati Allah, kan? Bukan untuk rawat anxiety. Jangan salah faham. Kalau sakit gigi, nak zikir pun boleh. Tetapi pergilah mencari ilmuwan. Itu dalam Al-Quran sebut. Carilah ilmuwan dalam bidang itu. Bidang apa yang aku nak sembuh? Anxiety. Ilmuwan. Bukannya yang ada banyak dalam TikTok. Bukannya ilmuwan. Sebab Quran stated clear. Ilmuwan. Jadi kita clearkan yang tu, kan? Okey. Kita ni banyak kerja, kan? Apabila kita dah rasa dah tak boleh handle, cari bantuan. Ini yang saya akan tekankan. Mana-mana CSR saya ke seminar saya, cari bantuan, jangan lambat. Apabila kita lambat, mula kita buat satu cara sendiri. Kalau tidak, kita akan jumpa
teknik-teknik yang merapu-rapu bagi saya di dalam TikTok. Yang pakar, saya tak ada masalah. Saya tengok, okey, pakar psikiatrik. Okey, dia cerita memang dalam structure. Saya pula yang pergi tengok juga. Kan? Memang structure. Kalau cerita gastrik GERD ni, kadang kesian, habis beribu-ribu. Tak percaya, saya bagi kenyataan yang clear. Orang yang ada GERD, orang yang ada gastrik, dia dah habis beribu-ribu ringgit, habis duit beli suplemen. Betul atau tidak? Habis. Dia rasa makan suplemen ni membuatkan dia akan okey. Tak jadi macam tu. Kena faham. Dia tak jadi macam tu. Kan? Sebab apa? Simptom yang dia alami adalah anxiety disorder. Anxiety disorder akan lead kepada kesakitan fizikal. Ini adalah di dalam DSM-5. Dia mengatakan ada 6 simptom GAD. Dia tak ambil simptom-simptom yang lain, yang tak boleh drive, yang tak boleh duduk seorang. Dia tak ambil yang tu. Sebab yang tu kadang-kadang ada orang yang kena, ada yang tak kena. Tetapi generalize dia, kan, ada 6 simptom. Apabila seseorang itu mengalami 3 atau lebih, dia ada 3 daripada 6 ni, setengah atau lebih, selama 6 bulan, dia ada simptom-simptom anxiety disorder. Terutama GAD, Generalized Anxiety Disorder. Okay. Simptom Generalized Anxiety Disorder. Dia akan rasa resah atau rasa gelisah hampir setiap hari. Beza ni, kan? Setiap hari. Kalau tahap yang paling teruk, dia punya risau ni dah mengganggu rutin harian. Nak keluar rumah takut, nak pergi kerja takut, tak pergi anak nak keluar rumah pun dia takut. Dia dah mula pelik sangat. Jangan pergi tanya dia, kau takut apa, bukan nak jadi. Itu bukan cara dia. Sebab apa? Kita hari ni dah belajar dah. Apabila nampak simptom tu, dia ni dah mula sakit ni. Kan? Contohnya tangan orang tu terkulai, kan? Dia ni sakit ni. Kan? Dia ni patah tangan dia ni. Macam tu lah. Kita dah nak very specific. Dia nampak resah, gerisah, tak tentu hala ni. Dan dia duduk cerita benda yang sama setiap hari. Dia dah menjadi satu pattern pada diri dia. Dia akan cerita apa yang dia risau. Setiap hari, kadang call ni. Akak risau lah. Ayat tu yang mula-mula ni. Kan? Akak risau lah. Dia dah mula keluarkan apa yang dalam otak dia, ada apa dalam emosi dia, risau. Kalau benda tu dah 6 bulan, kak risau ni berapa lama dah? Baru lagi 2-3 hari, okey lagi. Itu bukannya salah satu simptom. Simptom nombor 1 dia tak ada lagi. Akak risau ni dah lama ni. Dah setahun dah. Akak dah pernah cek dekat hospital? Tak. Akak dah pergi banyak bomoh. Dunia saya ni bersama dengan rakan-rakan anxiety ni, bomoh dengan anxiety dengan suplemen ni, memang ngam ni. Kesian. Habis duit beribu-ribu. Ada yang jual motor. Ini kes real. Kan? Datang seorang ni, nasihat pula. Dalam tadi nasihat tadi tak ada. Pelik lah. Selalunya nasihat tu dia pergi. Apa dia? Kau dah pergi hospital kan? Kau dah pergi kan? Hospital kata apa? Tak ada apa kan? Check ECG okey, cek darah okey, semua okey kan? Kau pergilah rawatan alternatif yang satu tu. Rawatan Islam. Daripada satu ustaz, dia pergi. Ustaz ni kata ada jin, lagi menakutkan. Tambah lagi ustaz lain, tambah lagi jin yang lain. Tambah lagi ustaz lain pula. Tak ada apa-apa pun. Okey je semua. Aku takkan percaya sebab ustaz sebelum ni kata ada jin. Kan? Ada orang buat. Risau dia daripada tahap 6 naik tahap 8. Jumpa lagi tahap 9, tahap 10. Kena panic attack. Betul tak tidak? Ya, Umi kata, semua ustaz cakap lain. Saya nak tanya, ustaz tu belajar ke dalam bidang psikiatrik atau psikologis? Sebab anxiety adalah dalam bidang pemikiran.
Dalam Quran sebut orang ilmuwan dalam bidang. Kalau ustaz tu merawat apa tentang hantu ke, tentang apa makhluk asing ke, tak apa. Kita akui, aku kena santau, aku kena pergi. Tetapi anxiety berkenaan dengan risau dalam pemikiran. MDD, depression adalah berkenaan dengan kesedihan dalam pemikiran. Jadi cari pakar, sebab Quran suruh, bukan saya suruh. Cari pakar. Sekiranya ustaz tu memang ambil master dalam kaunseling dan belajar mental health, yes, pergi kepada ustaz tu. Sebab apa? Dia ilmuwan dalam bidang tu. Kesian tak? Ramai, terutama orang-orang Melayu. Setuju tak saya kata? Kalau setuju lah, tulis 3, tak setuju tulis 4. Termasuk dia rasa was. 3. Sebab ramai sangat. Pergi kepada ni sangat ramai. Okey, saya baca ni. Apa ni? Chat. Termasuk dia rasa was-was ke? Was-was adalah OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Dia ada duduk dalam satu lagi pula family dia. Kan? Kalau PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, dia duduk dalam anxiety juga. Tetapi kalau dalam lebih detail, dia duduk dalam satu lagi family. Tapi dia relate sangat dengan anxiety. Okey, clear? Setiap hari dia cerita tentang resah, gelisah. Ini antara simptom dia. Okey. Kedua, dia rasa lesu. Sebab apa dia rasa lesu? Apa Sabrah kata, saya GERD, MDD, PTSD, OCD was-was. OCD was-was ni sampai tulis dah tutup pintu. Dah, patah balik juga. Okey, kita tak cerita OCD. Nanti kita cerita lain lah OCD. Kita cerita tentang GAD atau Generalized Anxiety Disorder. Mudah rasa lesu. Kalau tengok rakan-rakan yang ada anxiety, dia pergi kerja pun memang letih. Kan? Sebab apa dia letih? Sebab otak spinning atau overthinking yang sangat-sangat teruk. Dalam otak risau. Bila risau, otak automatically akan fikir macam mana nak lari atau nak lawan dengan keadaan risau ni. Macam mana aku nak buat? Macam mana? Sebab tengah risau. Kan? Kita akan memberikan tenaga yang banyak kepada otak untuk proses risau. Apabila proses risau banyak, kita akan hilang banyak tenaga. Dan selalunya, ni majoriti orang anxiety, dalam sebulan, dia punya berat badan akan turun sangat-sangat banyak. Contohnya 3 kilo, 5 kilo. Siapa kata isu mental ni hanya di mental? Bukan. Isu mental dia akan menjalar ke seluruh badan. Badan akan rasa lesu. Tu pun tak mengaku lagi ada isu dalam otak dia. Tak mengaku. Kan? Aku tak apa, aku okey. Kerja pun nak hilang, aku okey. Saya jumpa ramai. Kalau daripada 100 orang untuk nak buat rawatan dalam psikoterapi, saya cakap terus terang lah, tak sampai 15. Tak sampai 15 peratus pun. Mereka akan cubalah cari benda-benda lain untuk nak elak nak buat rawatan dari segi psikiatrik atau psikoterapi. Okey, lesu. Seterusnya, dah mula tak dapat fokus. Aku macam ni lah. Dia tak boleh nak fokus. Kan? Ada yang bawa kereta pun, dia tak tahu dia pergi mana dah. Otak dia dah mula jadi kosong. Kan? Kosong ni bukannya kosong ni bagus. Kosong ni adalah satu tahap di mana dah high level dah. Kalau dia dah kosong ni, kalau orang yang selalu marah-marah, dah malas nak marah dah, aku rasa 6. Kan?
dia dah mula kosong. Tak boleh fokus tu kita faham lah. Pergi kerja pun dia tengok kan. Okey dia buat, dah tu habis. Banyak kerja dia terbengkalai. Banyak kerja dia tertangguh. Bukan salah dia. Salah dia adalah dia dah menghadapi anxiety. Patah balik tadi, bantulah mereka. Kan? Kita kena bantu. Kita kena nasihat. Aku dah masuk dah seminar. Kau ni kena anxiety. Pergi rawat. Dah. Aku dah pergi jumpa ustaz ni, ustaz tu dah. Kan? Aku rasa okey. Ya betul. Saya boleh kata, betul okey. 2-3 hari je okey. Lepas tu patah balik benda yang sama. Sebab apa saya boleh cakap ini? Sebab saya melihat sendiri. Saya berhadapan dengan mereka-mereka yang ada anxiety, depression. Sama je. Pattern yang sama. Saya keluarkan ayat ni sebab apa? Saya kesian. Sangat ramai rakan-rakan yang terperangkap dalam keadaan ini. Hana kata. Kan? Terima kasih untuk jawapan soalan tadi. Saya ada soalan. Bagaimana cara nak pujuk agar mereka setuju untuk pergi dapatkan rawatan bagi mereka tak mau terima kenyataan atau in avoidance. Ini memang satu soalan yang mana-mana orang akan tanya. Susahlah. Tambah-tambah pasangan lah. Anak tak pergi tu boleh bawa pasangan lah. Kena anxiety, kerja pun tak boleh. Makin lama makin kurus kan. Ajak. Kalau tak boleh sangat, bagi link TikTok saya, kan, suruh dia tengok TikTok saya. Kan? Dalam tu saya cerita apa itu anxiety, apa itu depression, apa itu PTSD, apa itu macam-macam saya cerita supaya betul lah apa yang dia kata ni sama yang aku alami. Kalau orang yang paling dekat cakap, tak nak dengar. Kalau family cakap pun tak nak dengar. Biarlah orang dalam bidang tu cakap, dia nak dengar. Sama juga. Ini pun ada recording nanti, dekat YouTube nanti, pass kat dia. Kan? Betul tak simptom-simptom sama ke tak? Apa yang dia kata? Ini membantu. Saya nak bantu ramai yang akan keluar daripada anxiety. Sebab depan mata saya sendiri, yang keluar daripada anxiety, sangat ramai. Kan? Dalam TikTok pun boleh cerita siapa yang keluar daripada anxiety bersama-sama saya dulu melalui sesi psikoterapi. Okey, patah balik. Okey, Shima kata saya. Dalam Zoom ni pun ramai sebenarnya. Boleh ulang 1 dan 2 tadi ya. Bos panggil jap tadi. Okey. Bos ni membuatkan saya risau lah. Sebab itulah saya kena jumpa bos. Terima kasih Shima. Semalam lagi ramai lah bersama-sama saya. Buat sharing. Saya keluar daripada anxiety. Saya keluar yang buat sharing semalam. Saya pergi hospital emergency sehari 2-3 kali pergi emergency. Okey, saya patah balik lah. Pertama sekali adalah keresahan atau kegelisahan hampir setiap hari. Dia cerita tentang gelisah je setiap hari. Dah sampai dekat 6 bulan dah. 6 bulan pun cerita yang sama. Itu adalah simptom orang-orang anxiety. Belum lagi sebab dia kena ada 3. Kan? 3 atau lebih. Sekiranya dia pun tengok sangat-sangat lesu. Duduk dalam bilik je memang tak buat apa dah. Kan, tak buat apa dah, memang teruk sangat dah tu kan. Datang pun muka pun penat. Sebab apa? Dia dah mula overthinking. Itu simptom yang kedua. Kalau ada 2 ni, belum lagi. Kalau dia ada, dia dah mula tak boleh fokus, nak pergi kerja pun tak boleh, nak study pun tak boleh. Macam-macam lagi lah. Kan? Macam-macam lagi yang tak boleh tu. Dan kalau ada 3-3 ni, confirm dia dah ada simptom anxiety. Kan? Simptom saya tak kata dia ada anxiety disorder. Hanya pakar psikiatrik saja yang boleh diagnose by letter, kan? By surat lah. Kalau saya, dia dah ada simptom anxiety disorder. Okay, ada Najwa kata ada juga kes dia tahu dia ada anxiety tapi dia tak nak buat rawatan. Betul, sebab apa? Dalam bab pemikiran sangat sedikit orang yang akan cari rawatan. Tambah-tambah kalau doktor
Inilah doktor biasa ni datang. Puan, saya refer puan kepada sekretariat. Huish, darah dia tu naik bukan sampai ke kepala dia, sampai ke rambut dah ni. Dengar sekretariat, ya betul. Sebab orang tak boleh terima kalau ada bab mental. Saya tak tahu sebab apa. Termasuk diri saya dulu lah. Kan? Sebab bab mental ni kalau boleh, jangan sebutlah. Jadi, ini yang kita datang ramai-ramai ni, jelaskan. Mental illness adalah common penyakit. Siapa-siapa pun boleh hadapi. Dengan ada proses. Okey, saya teruskan. Saya tak habis lagi. Keempat adalah insomnia hampir setiap hari. Apa itu insomnia? Syibah kata rawatan dengan Tuan Kazil mudah sangat. InsyaAllah sangat mudah. Saya kata betul, sangat mudah keluar. Sebab apa sangat mudah? Sebab kita tahu macam mana teknik kita nak keluar daripada tu. Tidak dapat tidur, tak dapat tidur. Betul. Tak dapat tidur ni dia adalah sign atau petanda something wrong dah happen to you. Especially orang-orang yang overthinking. Kalau dia tak ada sakit fizikal, contohnya dia tak adalah sakit berdenyut-denyut, dia tak ada sakit benda lain, kan? Itu bermakna kesakitan yang dia alami adalah di dalam mental lah, kalau dia tak boleh tidur. Sebab apa? Dia dah mula overthinking. Overthinking ni membuatkan kita memang tak boleh tidur. Otak duduk dalam dalam frekuensi beta. Yang teruk lagi dalam high beta yang tak boleh nak turun kepada alpha. Itu dalam teknikal lah. Siapa yang nak buat kelas, nak buat seminar, nak buat program, saya akan cerita detail. Menangani pun saya akan cerita detail. Yang orang biasa ni, mudahnya nak tangani benda-benda ni ya, memang mudah. Sebab apa? Ada cara yang mudah. Tak mudah sebab apa? Satu je. Tak mudah sebab apa? Sebab kita tak tahu je. Itu saja. Kalau kita dah tahu, rupanya mudah. Saya ada pasangan yang narsistik. Ini cara dia. Macam tu ke cara dia? Saya ada anxiety. Ini cara dia. Anxiety ni kalau saya bagi 3 teknik je. Buatlah setiap 2 jam. Buat setiap jam. 2-3 hari dia akan rasa anxiety dia atau risau dia makin turun. Dia pula risau. Apa aku ni mula tak risau pula, pelik ni. Ya, dia akan jadi macam tu pula. Saya kata, okey pun kau komplain, tak okey pun kau komplain. Sebab apa? Otak ni memang jahat. Otak ni memang nakal. Sebab dia akan tanya. Memang letih kita nak jawab bab otak kita. Okey, hypersomnia. Siapa boleh jawab apa itu hypersomnia? Tulis dalam chat. Apa itu hypersomnia? Insomnia, selalu dengar hypersomnia. Okay. Siapa boleh jawab? Yang mana yang pernah bersesi, yang mana yang was-was, hypersomnia, was-was. Lagi? Dalam TikTok memanglah yang mana yang follow saya ni memang dah cakap dah. Apa hypersomnia? Kita ada hampir 100 rakan-rakan kat sini. Tidur je tak bangun. Tidur je tak bangun tu itu pengsan. Hypersomnia adalah kita rasa sangat letih dan asyik nak tidur je. Bangun, duduk je, terlelap. Kan? Kita dah mula rasa sangat-sangat letih. Itu hypersomnia. Ini yang terjadi kepada orang-orang MDD. Major Depressive Disorder. Sama juga dengan orang anxiety, apabila dia dah mula let go diri dia jatuh pada depression, dia akan masuk kepada
hypersomnia. Tetapi dia akan bermula dengan insomnia dulu. Tak boleh tidur, tak boleh tidur. Tanya esok, kau tak tidur ke? Aku tak tidur, tapi okey kot. Okey lagi. Daripada otak kita dah mula overthinking, Allah hantar lagi signal dah tak boleh tidur, okey lagi. Kan? Dah rasa lesu, badan lesu, okey lagi. Biar betul, okey lagi. Dah tak okey, cari bantuan. Dah tak okey, kesian pada diri. Konsep yang kita guna adalah I love myself. Aku sayang diri aku. Aku tak okey, cari bantuan. Jangan sebut okey. Sebab apa? Kita dah mula denial. Ramai. Kalau daripada 100 tu yang saya cerita tadi, 85 adalah dia dalam denial. Dan nak rawat dia bagi alasan macam-macam. Tak ada masa, tak ada duit, dua tu lah selalunya kan. Pergi lah. Cerita dia bukan tak ada duit, dia bukannya tak ada masa. Dia tidak percaya dengan rawatan yang akan dibuat. Kalau dia pergi jumpa rawatan Islam, ada pula duit. Pelik tak? Otak bertindak dengan apa yang dia percaya. Dia percaya dia okey, dia takkan buat rawatan. Buktikan dia tak okey. Ini kita buktikan. Ada tak insomnia, tak boleh tidur? Ada. Ada tak rasa lesu? Ada. Ada tak rasa risau? Ada. Kan dah sampai 4 dah ni. Kan? 4 tak boleh. Ada tak rasa tak boleh fokus? Ada. Kau ni ada 4 dah ni. Macam kena anxiety. Tak. Aku okey. Tak apalah. Okey lah. Yang kelima, mula badan dah sakit-sakit. Tegang kat sini, tegang especially dekat leher. Bawah leher ni tegang. Leher pun dah mula tegang. Mula sakit badan, saya promote lah, pergilah makan Panadol Extend. Lepas tu rasa tak okey. Last kali dia buat apa? Dah tegang otak, dia buat apa? Cuba jawab. Apa dia buat kalau dia dah tegang? Tegang otot. Ni dan kos yang tinggi lah selalunya. Okay. Apa beza orang yang memang kuat tidur dengan orang yang hypersomnia? Oh, dia pergi x-ray. Oh, bagus dia pergi x-ray. Pergi urut, betul. Asyik pergi masaj je. Sakit badan masaj. Kan? Hai, pergi masaj Sarah. Betul. Kan? Anak saya pergi urut. Betul. Kan? Sampai bila nak pergi murut? Kan? Kalau duit banyak tak apa, setiap minggu pergi murut tak apa. Sampai badan pun dah naik lunyai dah. Dah letih, kena urut, kena tekan lagi. Lagi tekan, bekam lah, masaj lah. Sorry lah, saya ketawa bukan saya beli tau. Tetapi inilah kenyataan. Tak percaya lah. Tak percaya. Jumpa ni, tanyalah apa dekat orang tu, kawan tu, tanyalah apa yang saya sebut ni. Saya ulang-ulang sebab apa? Saya kesian. Kan? Beli kursi urut. Beli kursi urut pula. Okey. Badan dah mula tegang. Nanti saya cerita yang benda-benda yang lain tu. Yang spesifik yang lain. Kan? Last kali dia apa? Sensitif dan mudah marah. Sebab apa dia jadi macam ni? Sebab badan dah tak boleh tanggung lagi dengan lesu, dengan tak boleh tidur semua ni, dengan rasa takut, apa sikit yang berubah, kita dah jadi singa. Balik rumah jadi singa, pergi kerja jadi kancil. Sebab apa jadi kancil? Sagi bos marah, jadi kancil. Lepas tu ambil MC. Pergi balik ambil MC. HR pula dah keluar surat lah, suruh bagi tunjuk sebab. Nak tunjuk sebab apa? Bagilah MC. Ulang bertahun-tahun. Sedangkan senang je. Aku ada anxiety. Full stop, rawat. Itu je. Itu yang saya boleh nasihatkan dan boleh sarankan.
Tak payahlah nak cari motivasi, tak payahlah tolong bagi saya kata-kata semangat, tak payah. Sebab anxiety disorder adalah satu kesakitan. Ada dua cara yang boleh rawat. Pertama adalah menggunakan ubat. Ubat akan menghilangkan simptom-simptom yang ni. Saya kata ni, 6 ni akan hilang simptom. Sebab ubat merawat daripada segi simptom fizikal. Ubat tidak merawat ketakutan dalam otak. Tak ada. Ubat tak akan rawat ketakutan dalam otak. Kan? Ubat hanya menurunkan kita punya kecerdasan pemikiran tu supaya dia turun, otak kita tak rasa takut, tak rasa sedih. Tu je. Habis dia ubat, otak akan function balik. Kita macam mana pun kena pergi kepada psikoterapi. Psikoterapi tu apa? Sama juga fisioterapi. Fisioterapi adalah rawatan atau teknik yang dibuat di dalam terapi berulang-ulang. Psikoterapi pun sama. Buat rawatan yang teknik dia berulang-ulang. Ulang-ulang. Sampailah otak kita akan pergi kepada pattern yang kita nak. Kalau ayat motivasi masuk, dia bukan terapi. Dia tak ada, saya nak ulang motivasi berulang-ulang. Ulang-ulang motivasi. Tak ada orang buat begitu. Yang tadi dalam TikTok kata, 3 teknik saja. Buat ulang-ulang setiap 2 jam. Dia buat. Dia akan turunkan overthinking. Yang tu yang kita nak turunkan dulu. Overthinking yang kita nak atasi dulu. Kan? Kalau kita tak atasi overthinking, lagi lama kita lagi lesu. Alasan kita, keliling ni yang membuatkan aku stres. Bukan. Aku yang membuatkan aku stres. Sebab apa? Aku tak ada teknik untuk menangani event yang aku nampak dan aku rasa tu. Apabila aku dah belajar teknik, dia akan menurunkan aku punya trigger, seterusnya menurun kita punya overthinking. Okay. Sekiranya seseorang itu ada 6 ada 6 simptom ni, 3 atau lebih simptom, dia telah mengalami simptom-simptom anxiety disorder. Okey, ada soalan setakat ni. Tinggal lebih kurang 17 minit je kita punya seminar ni. Okey, ada soalan? Sila letakkan. Najwa kata dia beli kayu urut tu pasal dia rasa overwhelmed. Apa beza orang yang memang kuat tidur dengan orang hypersomnia? Orang kuat tidur, dia tak lesu, dia memang seronok dia tidur, dia bangun, dia tidur balik. Okey, dia tak nampak lesu. Sebab tu kita tidak mengambil hanya satu faktor, kita mengambil 3 faktor atau lebih. Kan? Kalau dia kuat tidur, kalau dia damai, okey je. Kalau dia kuat tidur dan diri dia tak damai, nampak pun kusut masai, nampak pun tidak terurus, something wrong. Maaf tuan, sekiranya kita berhadapan dengan mereka yang ada GAD, macam mana untuk kita handle ya supaya tidak trigger. Sebab apa kita nak trigger apabila orang tu yang ada GAD? Orang tu ada GAD. Contohnya, kawan saya demam, dia datang kat saya. Kau demam aku jadi takut. Pelik tu. Kan? Kalau jadi macam tu, something wrong dengan diri aku. Kan? Okay. Saya faham Puan Zai kita. Apabila selalunya orang GAD ni dia akan cerita risau dia lah itu yang membuatkan kita serabut dengan dia. Jadi kita ada tools tak atau kita ada teknik tak apabila orang ni datang? Itu soalannya. Itulah seminar-seminar kita buat ni adalah untuk kita ada teknik. Datang saja aku ada teknik. Dia ni nak cerita sakit dia ni. Okey. Teknik apa aku nak guna pakai? Teknik ignore ke? Teknik aku bukan diriku ke? Teknik here and now ke? Kan? Sebab di dalam CBT, Cognitive Behavioral Therapy, kita ada hampir 100 teknik
untuk menangani event-event atau emosi-emosi yang terlekat pada diri kita. Jadi, mudah je. Apabila kita dah mula belajar, kita dah tahu dah. Okay. Salah satu teknik yang simple bagi saya, kan? Dia cerita masalah dia. Okay. Oh, itu masalah kau, bukan masalah aku pun. Jadi, apa yang aku nak trigger? Sebab dia bercerita masalah dia. Dia akan trigger apabila masalah dia sama dengan masalah aku pergi korek masalah aku, pum, trigger naik. Trigger naik, aku akan stress. Nak handle stress ke nak handle trigger? Kalau kita belajarlah macam mana kita nak handle trigger. Okey, soalan kedua. Adakah cara dengan keluar rumah bergaul dengan orang sekeliling salah satu cara kurangkan anxiety? Soalan yang bagus. Puan Nur Syahmila, saya nak tanya. Puan Mila, sekiranya seorang itu sakit gigi. Sakit gigi, okey tak dia keluar, sakit gigi dia duduk seorang sakit gigi, okey tak dia pergi keluar dan bergaul dengan orang keliling? Yang lain pun tolong jawab. Okey tak? Atau orang tu demam, okey tak dia pergi keluar dan bergaul dengan orang lain? Jawapan saya adalah memang itu bukan cara rawatan. Itu bukan cara rawatan. Sebab apa? Sebab mereka duduk dalam kesakitan. Apabila dalam kesakitan, kita sakit gigi pun kita tak nak jumpa orang. Kita sakit mata pun kita tak nak jumpa orang. Kan? Kita sakit telinga pun tak nak jumpa orang. Itu konsep dia. Apabila kita dah dalam kesakitan, tak kisahlah fizikal ke mental ke, kita memang tak nak jumpa orang. Rawat dulu sakit tu, baru jumpa orang. Itu pandangan saya yang jelas, dan itu bukan teknik pun untuk merawat anxiety dia. Tambah-tambah orang anxiety ni, dia ada social phobia. Lagi teruk. Datang bawa kereta dengan suami dia pergilah Tesco, naik eskalator, nampak ramai orang, dah mula, aku tak boleh nafas ni. Kena duduk kat tepi tu, kerana tersadai kat lantai. Itu real orang-orang anxiety. Jadi, bukan cara dia untuk keluar daripada rumah. Keluar dari rumah, cari rawatan. Itu saya nak sampaikan. Supaya lead kita atau kita bawa ni adalah ke jalan yang betul. Bukan jalan yang aku rasa macam ni kot, macam ni. Tak, bukan. Nasihat saya, tak payah buat tu. Bukan cara dia. Kecuali dia memang ada social phobia yang dia rasa dia nak buat teknik exposure. Itu lain. Tetap kalau anxiety, better don't lah, rawat. Sama ada menggunakan ubat psikoterapi atau ubat bersama dengan psikoterapi. Okey? Ada soalan, silakan. Dah mula anxiety, stres makin naik. Stres makin naik, apa yang akan terjadi? Dia akan rasa nak telan tak boleh. Asal rasa ada benda kat tekak. Rasa dekat atas kulit ni ada benda berjalan ni. Ada benda berjalan. Lepas tu ada rasa benda berjalan dekat muka. Mulalah lagi takut. Dia akan kena panic disorder atau panic attack. Kan? Apabila dia dah mula kena panic attack, stage yang seterusnya, iaitu dia akan rasa nak mati setiap hari. Aku mati, sagi aku tutup, aku masuk toilet, aku tutup toilet, tak boleh buka kunci, aku mati dalam ni, aku nak jadi apa? Dah mula dah, kan? Satu cerita yang menakutkan, kan? Okey, ada dalam TikTok, maknanya tuan ADHD ada terapi sesi tak tuan? Saya tak ada terapi untuk ADHD, tapi saya tidak mahir di dalam ADHD. Kemahiran saya di dalam anxiety, depression, PTSD, insya-Allah bipolar tu, ada rakan kita pun bipolar, dah sangat stable, kan?
banyak soalan-soalan lain dekat tak tempat nak baca. Okay. Macam mana nak handle procrastination, isu yang agak kronik tuan? Itulah antara salah satu tanda tadi tu. Dia dah mula tak boleh fokus. Procrastination bukannya orang tu malas. Ramai kita ingat menunda kerja itu adalah malas. Menunda kerja, satu, malas bolehlah ambil juga. Kita nak tengok cara fikir dia. Apabila dia nak buat sesuatu, dia rasa sangat-sangat susah. Apabila dia sangat susah, otak akan bagi signal untuk avoidance. Avoid dulu. Jadi dia avoid lah. Masalah lain akan datang. Dia avoid lah. Banyak dia akan avoid, dia akan jadi satu pattern avoidance. Okay, saya patah balik physical, tanda-tanda pada physical orang-orang anxiety dengan stres. Dia dah mula, apa lagi orang-orang anxiety nak bawa kereta takut. Sebab apa? Dia dah pernah kena panic attack. Orang yang kena panic attack, dia akan rasa dia tak boleh nafas. Dia tak boleh nafas. Aku nak mati. Dalam otak dia memang cerita nak mati je. Kan? Dia akan segera ambil kunci kereta ke apa, pergi ke emergency. Sampai kepada emergency, kan? Ada yang sampai emergency, lega. Dah boleh bernafas balik dah. Pelik tak? Ni sakit apa ni? Kan? Dada, jantung berdebar, kan? Berpeluh-peluh. Dah sampai emergency pun dia masuk. Dia buat apa? Doktor, tadi saya berdebar, doktor. Kan? Dia pun, doktor kata, buat ECG lah. ECG anda ni normal. Normal pula. Dah normal. Lepas tu, dia upgrade lagi takut dia kepada GERD. Dia upgrade pada gastrik dulu. Perut asyik, berangin, perut asyik, rasa tak sedap, kan? Kembung. Dia upgrade lagi pula kepada GERD. Tapi dia nak rawat yang tu je. Otak dia tak nak rawat. Apabila anxiety makin teruk, perut akan meragam. Dia panggil IBS, Irritable Bowel Syndrome. Kajian saya yang ni lah ni. Sebab tu saya kata rawat anxiety. Tak payah rawat perut. Kalau nak tahu siapa yang problem anxiety kepada perut, kalau dia dalam kerisauan atau dia duk relax macam tu, mula sakit perut. Apabila dia happy, dia pergilah melancong, sakit perut pun hilang. Sebab apa? Otak dia dah tak tumpu pada takut, tak tumpu pada masalah, hilang. Patah balik, sakit perut lagi. Pergi beli suplemen lagi. Saya tak tahulah sampai bila nak ulang. Dah ulang 3 tahun dah. Tak okey-okey. Buat lagi benda sama. Tak payahlah buat benda sama. Dah benda tu tak proven pun. Kan? Rawatlah anxiety anda. Kan? Jangan habis duit beli suplemen. Kalau tidak, dekat hospital tu, pakar-pakar farmasi dah order dah suplemen untuk orang-orang anxiety. Tak ada pun. Pergi pakar psikiatrik pun dia tak bagi suplemen dah. Kan? Jadi yang percaya dengan suplemen ni sebab apa? Pakar yang jual suplemen tu memang pakar ke? Kan? Betul ke di situ tulis untuk rawat anxiety? Kalau situ pun tak tulis, macam mana? Okey, Natasha kata, macam mana kita as family members or friend untuk tidak stres pula sambil melayan dan mengurus pesakit yang disahkan anxiety. Kadang apa yang mereka risau tu kita dengar hari-hari, jadi kita pula terbayang atau kita timbul perasaan annoying pada simptom-simptom yang ditunjukkan. Betul. Caretaker kena belajar macam mana untuk caretaker jaga orang-orang ada mental, termasuklah orang-orang ada dementia. Okay, bapak saya dementia, saya pun kena study macam mana aku nak handle. Kita kena ada ilmu untuk
handle the situation. Sekiranya aku rasa tak tahan nak dengar risau dia, terpaksa dengar, masuk telinga, keluar. Itu je. Jangan ambil pot, jangan proses. Sekiranya aku boleh lari, aku larilah. Kan? Dan terbaik adalah bawa family members tu pergi rawat. Kalau usia dah meningkat sampai 75 ke atas, dah tak boleh rawat, okey, guna ubat. Guna pharmacology. That is the best. Kalau anak-anak yang ada anxiety, the best tetap gunakan pharmacology. Sekiranya dia boleh memahami psikoterapi, memahami cara teknik terapi, come to terapi. Kita tukar cara fikir. Okay. Ini adalah basic needs. Kan? Orang-orang anxiety dia dah tak jumpa dah basic need ni. Yang ada dalam otak dia adalah takut. Dan dia pergi yang keempat tu, survival. Dia dah mula meronta-ronta untuk survive. Bantulah mereka. Ini adalah satu kesakitan yang real. Kan? Okay, saya ada buat program untuk corporate, untuk government, tapi tarikh tak pasti lagi. Saya letak dulu. Macam mana nak mengurus emosi dan stres. Kan? Jadi, saya tak buat promosi lagi sebenarnya. Kan? Saya just nak inform. Mungkin saya akan buat bulan depan dengan harga RM100. Macam mana kita nak tangani kita punya stres? Samalah tadi macam Puan Natasha kata. Macam mana nak handle? Sebab kita tak ada teknik. Itu saja. Kita tak salahkan siapa-siapa yang tak boleh handle ni. Salah dia adalah kita tak ada teknik dia. Teknik kita guna pakai adalah CBT, Cognitive Behaviour Therapy. Kita boleh guna ACT, Acceptance Commitment Therapy. Banyak teknik. Macam mana kita nak uruskan emosi kita yang trigger naik tu dan kita nak turunkan stres kita sangat-sangat cepat. Boleh register di bawah kementerian, jabatan supaya lagi detail untuk 1 hari program. Bulan depan mungkin saya cuba buat 2 program, bukan bulan depan sekali lagi, mungkin 2 program, tajuk-tajuk berbeza. Kalau ada mana-mana jabatan atau kementerian yang memang kursus tu nak dibuat, saya boleh buka untuk buat online. Yang jabatan-jabatan lain pun boleh join. Mungkin tajuk tu adalah tajuk KPI untuk kursus tahun ni. Boleh PM saya atau PM Samia admin bagi kursus apa. Adalah seramai 30-40 orang. Mungkin kita buat online. Boleh kita buat online. Kita nak open pun kita boleh open. Saya pernah buat dengan Inspin. Tajuk self healing. Macam mana kita nak healkan diri kita. Lebih kurang 200 lebih kan penyertaan. Daripada pagi sampai ke petang. Barulah kita akan nampak teknik structured. Saya tak boleh nak bagi terus teknik. Sebenarnya saya akan bermula dengan bagaimana otak proses. Orang-orang anxiety, dia cerita, anxiety saya disebabkan keliling saya. Senang je saya kata. Orang-orang anxiety, lebih pada 95% kesakitan anxiety dia, faktor kesakitan dia tak rasa sakit lagi masa kecil tu. Faktor kesakitan adalah datang daripada parenting atau penjaga dia. Sama dia, mak bapak dia selalu marah, mak bapak dia membeza-bezakan. Benda yang membuatkan dia takut. Dan ada segelintir saja datang takut daripada suka tengok cerita hantu atau ditakutkan daripada kecil. Nak masuk bilik air takut. Dia dah develop daripada kecil lagi anxiety ni. Kan? Tapi dia tak pasal. Apabila dia dah mula membesar, dia akan jumpa. Keliling ni sangat menakutkan. Dia akan check satu persatu. Takut, membuatkan dia akan terperangkap dalam ketakutan. Jadi, kita nak buang trauma yang awal tu. Itulah rawatan psikoterapi. Itu rawatan, bukan kursus. Kursus ni, kita hanya nak tahu bagaimana otak proses, bagaimana data masuk dan di dalam otak kita kat mana yang membuatkan kita trigger. Sebab apa kita trigger? Sebab ada belief system, kepercayaan. Kepercayaan tu duduk kat mana? Dan macam mana kita nak tukar kepercayaan tu?
daripada segi spiritual ke, daripada segi CBT ke, kognitif ke, itu yang kita nak supaya lepas pada ni trigger tu sangat-sangat rendah. Itu yang kita nak capai. Kan? Okay? Yang kursus-kursus lain seperti mental health first aider, mental health first aid, psikologi first aid, macam mana kita jaga diri kita dulu sebelum jaga orang lain. Ini ramai yang tak buat. Dia nak jaga orang lain tapi dia tak jaga diri dia. Kan? Mental health management. Mental health management ni saya sarankan. Mungkin saya buat mental health management ni kepada HR. Kan? Sumber manusia. Pembangunan sumber manusia. Perlu masuk. Kita nak faham betul-betul. Orang ada anxiety, depression macam mana dan macam mana kita nak handle mereka ni. Adakah kita nak masuk medical board terus? Saya akan inform macam mana kita handle orang yang dalam mental. Susah nak diagnose kerana mereka ni tak pergi ke hospital. Boleh join group WhatsApp kami di link ni. Saya baca dekat TikTok. Okey, professional negotiation, macam mana kita nak buat negotiation. Ni dah tajuk-tajuk yang profesional dalam bidang-bidang pekerjaan. Kan? Self-care for therapist, kita sebagai terapis, kita sebagai nurse, kita sebagai customer service yang membantu orang, macam mana kita ada self-care kita supaya kita tak terkesan dengan apa yang sakit yang di luar sana tu. Kan? Emotional growth, emotional first aid. Apabila kita kena saja satu impact yang kuat, tambah-tambah tak ada teknik, apa patut kita buat? Atau orang lain kena impact yang kuat, anak putus cinta, padan muka kau nak cerita awal sangat, rasakan kita dah tak ada teknik. Kita ada teknik bapak kita, mak kita punya teknik. Tak, kita nak tukar teknik supaya kita, keluarga kita tahu macam nak handle. Lepas tu dia pula handle anak dia dengan teknik RBT, teknik psychoanalysis, teknik CBT. Ini yang kita nak sampaikan. Kan? Ada course yang saya buat juga. Teknik counselor for non-counselors. Macam mana kaunselor ni seni dia membantu orang lain kepada bukan kaunselor. Tak payah ambil master in counselling, tak payah ambil degree. Korang-korang tahu teknik-teknik dia. Seminar The Power of Self Healing. Ini yang saya buat. Saya buat sangat ramai join. Kan? Stress management ni popular lah kan. Yang tadi kita mula dengan stress management dulu. Kan? Lepas tu customer service, macam mana nak handle marah orang lain. Bukan marah kita. Kita ni tak pemarah. Kita ni baik je. Tiba-tiba datang orang ni marah kita. Apa kita nak buat? Ada teknik? Kalau tak ada teknik, jom. Kita buat 2 hari, 3 malam. Kita nak tengok teknik macam mana kita handle customer-customer yang menyakitkan hati kita. Sebenarnya kesakitan tu adalah bergantung pada kita sendiri, bukan pada orang tu. Orang tu marah, kita mirroring, itu yang kita buat. Work-life harmony, kita tak guna dah work-life balance. Saya pening kepala dengan staff-staff yang muda-muda ni. Work-life balance. Tak, kita pergi pada work-life harmony. Saya pasti yang mana yang duduk high level tu, dia akan dengar lah. Kan? Staff-staff baru masuk. Kami nak work-life balance. Kita masuk kepada work-life harmony. Okay. Leadership. Ni banyak sangat lah. Kita skip lah. Team building semua, insyaAllah saya buat. Okay, ada soalan? Apa-apa yang boleh saya jawab? Ada yang kurang jelas ke? Okey, ada soalan. Saya tengok dalam ni. Kita telah melihat ramai yang duduk di belakang cuba menyembunyikan diri, tetapi apabila kita dah mula program, mereka terus memberi komitmen, mereka terus menjadi satu sangat bersemangat dan kita lihat sangat-sangat energetik daripada mula hingga ke akhir. Mereka memberi komitmen yang sangat-sangat luar biasa.
memang terbaik